Banyak yang tanya saya pasal EUC, mana nak beli, berapa harga dia kan. So kat sini saya ada beberapa EUC yang saya dah pernah guna. Daripada yang paling comel ni, Bigode Falcon Original. Ni saiz saya ada dalam 14 inci, 15 inci. Lepas tu yang ni Bigode T4. Dia ni yang paling power dalam T4 series, Bigode T4 Max. Yang ini saiz 16 inci tayar dia. Yang ini Bigode Hero, tayar saiz dia 20 inci. Ini antara yang top lah, dalam 2 tahun lepas dia memang paling top lah, sebelum P6 keluar. Bila P6 dah keluar, dia dah tapau ni lah. Yang ini nama dia Sherman L daripada syarikat Lipakim. So yang depan ni tiga-tiga ni daripada brand Bigode, yang ini brand Lipakim. So dari segi safety sebenarnya yang ini paling power dan paling laju, bateri pun paling besar dan yang paling mahal lah selepas P6 cuma yang ni dia punya berat mungkin dalam 44 kilo. Kalau P6 tu 53 kilo, dekat beza 9 kilo lah. Dari segi handling, bagi saya personally yang ini lagi senang nak handle daripada P6 sebab yang ini lebih ringan. Dia punya bateri size dia 4000 Wh, boleh jalan jauh dalam 150 kilo ke 200 km ikut kita punya kelajuan dengan rider punya berat. Kalau jalan rata berat dalam 60 kilo, 70 kilo mungkin boleh cecah 180 km. Okey. Ini Bigode Hero, bateri saya 1800, sama dengan Bigode T4 Max. Kalau tengok saya punya video dalam 3 tahun lepas, saya naik bukit Awan Kapet dekat Chamang Hill dekat Bentong. Daripada bawah sampai atas tak ada masalah overheat ke apa. Sekali naik je tak ada masalah. Ini Bigode Hero. Ini Bigode T4 Max, dan yang paling kecil Bigode Falcon ni, Falcon original ni pun dulu dah pernah sampai dekat Awan Kapet, Bukit Desa Damai. Saya tukar-tukar lah, sekejap pakai ni, kejap pakai ni kan. Kalau dari segi selesa sebenarnya yang tayar lagi besar dia sebenarnya lagi selesa lah kalau main off-road naik bukit. Tapi kalau kita nak fikir ringan, yang ni paling ringan lah. Ini cuma 23 kilo je dia punya berat. Semua ni ada suspension, tapi bila dari segi tayar makin besar, dia lagi makin selesa lah untuk kalau main off-road. Dari segi harga pula, yang ini paling murah. Paling murah pun masa saya mula-mula beli, harga dia dalam 6,000. Baru saya beli 6,000, kalau second hand mungkin dalam 3,000 lebih. T4 Max ni masa saya beli dulu harga dalam 9 ke 10,000. Kalau second hand mungkin dalam 5,000, atau yang ini mungkin harga dia boleh dapat dalam 3,000 lebih lah. Ini paling berbaloi lah sebenarnya kalau beli cecah 3-4 tahun, tapi mileage dia mesti bawah 400, 311 ke apa dia punya mileage. Bateri dia mesti boleh tahan lama lagi. Yang ni yang paling padu lah. Yang paling padu ni masa mula-mula keluar harga dia dekat 17k ke 18k. Kalau yang baru sekarang pun dah turun mungkin 15k ke 16k. Kalau yang second hand mungkin dalam 11k lebih atau kurang. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh bahagian komen ataupun direct DM saya. Okay, bye.